Perkara ini dijelaskan oleh Menteri MITI semalam dan masih ada ruang berdebat lepas ini. Ya. Sebab itu Menteri MITI mencabar provision mana. Ini masalah membaca tidak secara menyeluruh. Hari Isnin pagi, Isnin ke Selasa pagi dengan Lee Chiang, Premier Lee Chiang, tentunya apa-apa yang dilakukan oleh Amerika itu diteliti line by line oleh negara China. Kerana kalau adalah yang ditafsirkan oleh setengah ahli pembangkang, dia akan menjejaskan hubungan kita dengan China. Kalau rare earth kata ini monopoli Amerika, tidak boleh dengan negara China. Benda itu tidak berlaku. Jadi kita ni lebih Hamas dari Hamas, lebih China daripada China. Ini masalah kita. Kerana politik yang menanam sikap benci begitu saja. Saya kata teliti dulu undang-undang dia, teliti peruntukan dia. Umpamanya 1 trilion, ya. Kita order dari Airbus 30, daripada Google, daripada Boeing 30. Itu lama sebelum tarif. Bukan saya order, ini mas, ya. Begitu juga tentang pesanan daripada Google, Microsoft. Di sini dia pesan daripada parts seperti Amerika Syarikat. Ini bukan kerajaan. Begitu juga tentang import gas. Mengapa? LNG import daripada Petronas. Itu tentu Petronas ada penjelasan. Ini bukan baru. Dia ada satu kejayaan besar pelaburan cari gali Petronas di Kanada yang dikutuk dulunya konon kita jual. Itu pun satu penipuan. Tetapi tidak berlaku begitu dan sekarang berhasil. Kehadiran Perdana Menteri Kanada itu di antara lain untuk menyatakan penghargaan kepada Malaysia kerana Petronas berjaya di Kanada.